sembahyang, tuan-tuan. Bila Uwais Al-Qarni perasan ada dua orang yang sedang tunggu dia meringkahkan sembahyang dia, maka mulalah tuan-tuan Sayyidina Ali bertanya kepada Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan tengok nak saya orang yang rendah hati. Sayyidina Ali tanya dengan Uwais, "Man anta? Siapakah kamu ni?" Maka jawab Uwais Al-Qarni, "Ana abidullah." Aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dengar. Bila ditanya kepada dia, "Man anta?" "Ana abidullah." Aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, "Kulluna abidullah." Semua daripada kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais barulah dia memperkenalkan siapa diri dia. "Ana Uwais minal Garan." Aku adalah Uwais daripada daerah Karan di Yaman. Tuan-tuan, Sayyidina Ali dia mula memperkenalkan, "Ana Ali bin Abi Talib wa hadha Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda." Terperanjat tuan-tuan Uwais Al-Qarni bila mendapati yang berada di hadapan dia dua orang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuan-tuan, kedua-duanya menyampaikan pesan